Okay, kita workout lagi. Let's go, baby. Ya, kita pakai baju kurang, baby. Okay. Macam bawah sangat je, atas sikit kan. Atas lah, atas lah. Atas bawah tadi lah. Bawah lagi kan. Okay, ni. Ali, this one. Jangan untuk tolak ni, pun dia tajam. Keluar, masya. Saya ambil Ali, saya. Oh, tak lama lagi aku nak pergi ni. Ambil Ali. Lepas ni Ali ke mana? Macam mana nak Tak keluar? dia, tak tahu dia. Ali kam? Tak apa, biar dia ibu, nanti saya bagi. Dia bagi. Ibu nak bagi tidur je. Okey, saya bagi. Weh, bahaya. Ini nak bahaya. Ouch. Ya. Saya bagi. Nasib lah. Naji esok pagi nak ni tangga. So Najib datang ibu, cepat-cepat kan cat. Dia nak mula tangga. Naji dia cakap apa? Macam ni dia repair lampu. Alice lah. Jangan bu.
Jangan masuk. Lama lagi abang ni. Abang rasa dah tidur dulu. Jangan masuk. Dah lah. Dah lah keluar abang-abangan dulu tengok kerja dia selalu sini. Dah tolong dia sekarang. Kalau aku cakap tu nak lah dulu abang bawa ke situ. Aku boleh okey. Lain kali faham tak? Jangan malam-malam. Kalau lagi petang gitu lah. Kami malam sangat. 12 kan. Ya. Lain kali. Mungkin nanti abang ajak kan. Ibu. Dah siap. Kenapa? Hari ni kan memang. Bukanlah nama lah. Kau lalu dah Tak lalu. payah, tak payah. Pergi masuk bilik anak. So kakak anak tengok. Kau lalu belakang. Dia nampak kau sudah. Kau nak apa-apa upload apa? Aku load ke TikTok lah. TikTok aku buat Tak tu. payah lah dengan ni. Speed up. Payah. Betul lah, aku download dah. Ada yang suruh aku buat pull up. Bro, buat pull up Ya. bro. Kau ni pelik-pelik Asyik. Tak payah. Too much personal information is giving away. Give away too Ya much je lah, kau personal. rasa Sam Sulek dia famous sebab apa? Itu Sam Sulek. Ha? Sam Sulek. Dia buat dekat gym bukan kat rumah dia. Dia tak tunjuk yang rumah dia macam mana. Bising itu. Dia makan kat mana? Dia makan kat mana? Rumah dia kan? Rumah dia ada bising-bising. Sejak ada orang datang. Sejak ada orang ini datang. Lepas ni balik pun abang dia. Itu abang dia. Jadi kita kat sekejap budak bising. Lepas tu tengah sembang masa itu ni pun tak payah. Kau buat tak ada guna. Jadi kau mute. Kau mute. Pasang lagu dulu background. Okay lah. Time kau cakap je lah. Background noise semua kau cancel lah. Ikut kau lah. Suka hati lah nak ni boleh Kau 30 minit dah satu video. Wah, aku ambil storage banyak 128 gig. So 12.5. Satu jam tu lagi tinggi. Dia mulai. Mandi je. Santai ya macam biasa. Macam tak nak fikir yang mulai, kau tak nak? Dulu lah. Apa nampak? Dia zoom. Dia bahan nampak besar. Tu dia nampak tu. Nanti delete lah. Pilih dia. Susah. Dia nampak ni. Perfect form lah. Sam Sulek tu ada bercakap bukan. Jangan kau tak ada cakap pun. Dia cakap lah. Dia akan pasal diagram muzik kan.
Tak ada 10 zero. Okay, macam mana ni sekarang? Nak workout malas gila lah. Esok lah ke esok pagi. Buat pagi lah. Pagi masalahnya aku nak tidur apa dengan kau baru nak siap-siap. Jadi aku dah siap pukul 12.30 aku dah siap. Kau jadi pukul 1 baru kau siap. Lepas tu pukul 1 baru kita nak gerak. Malas. Okay, kita buat half of the workout sekarang. Untuk ada half. Senang lah workout aku, simple je. Tips. Sama sikit lah. Okay. Lambat lagi dah buka aku. Pandai aku tinggal kau je dalam masa ni. Tak, cuba 12.30 aku siap lah. Buka. Ni kau susun macam ni apa kau mak. Ibu susah lah. Kau je aku susun. Benda ni aku tak nak. Apa saya tak ada orang nak pun. Kita dah berlambat lah nak susunkan semua ada dah. Jadi ambil ni, cabut-cabut, cakap yang buang. Betul. Kalau tak, jangan tak ambil. Assemble ke letak dalam store ke mana-mana. Ni aku tak nak beli dekat video. Serabut je. Goodness. Cik betul-betul akan nampak aku tengah buat kerja aku lah. Nampak tumbuk lah. Kat je lagi, jangan risau. Memang tak sekolah ke hari Selasa? Dah santai main game. Dia dah aku rumah dia. Apa yang Abdul Rashid kan ni pelik-pelik lah. Tak ada. Pasal lagi aku dekat ada 5 video lah. Kau kata kau invest dalam kamera, kau pergi gym sana. Lepas tu kau beli mic apa semua, kau just Sam Sulek terus. Tak Ah, Sam Sulek, apa Rashid D. Sulek. Rashid Sulek. Jadi aku mula-mula small tu ada follower. Mana tak payah ni. Ni buruk tu. Kau rasa siapa je? Kau rasa kalau kau nampak video orang tengok kau rasa kau nak tengok tak? Tengok lah tu. Wah, bawa pasal dia budak ni macam aku. Mana tu Kalau ada kamera keluar- quality dia nice tak apa. Ini quality tai je ni. Kau tengok Samsung Lite dia sama dia kurang. Dia tak, pakai dia phone pun apa? lagi smart tau. Dia pakai phone apa kau rasa ha? Dia iPhone. pun naik apa tu Toyota Camry. At apa least dia. kamera dia aku tengok cantik Dia betul. tak invest langsung, dia banyak gila duit tau. Berapa ribu, 100k view. Lebih 300k lah. 300k ke atas view sehari. Dia post daily tau. Dia funny tak apa. Dia ada buat joke-joke dalam kereta tu, orang suka tengok. Macam kau apa je tengok kau buka. Dia ada humor. Nampak aku tengok buka
kau nampak aku muscle. Kau pergi gym je, buat first video kau kat gym. Cheers, kau invest je kat gym. Gym apa sehari membership kau beli setahun ni membership. RM5 sehari. 200. Dia tu okey kan? Setahun. Kan? Dia ada motor lah. Aku tak barang. Basikal. Tak ada basikal je lah. So ibu hantar boleh kan? Wah. Kau kan ada duit trading kau tu semua pergi mana? Tak ada, hilang. Burn. Burn buat apa? Kau boleh beli motor kau tahu tak LC. LC kau tahu tak? RM2,000 lah. RM2,500. Ya, okay. Apa failure is the power of my journey. Aku boleh share kat aku children. Macam ni lah. Dulu banyak tu nak apa tu, cari cepat kan, nak overnight success. There's no such thing as overnight success. You know? It take years though, it took decades. Bagi aku yang buat. Oh ni dah berapa dah? Dah belah. Keluar. So macam kita harus lupa betul kita tu. Sampai kan. Jadi beli kan. Beli GoPro pun dah okey lah. Berapa ribu kau set aja 1,000. 200 second hand. 200. Boleh lah, Yang bisa. murah ni lah. Dia quality kena on top lah. GoPro 8 semua okey quality. Ya apa? Kau beli phone je terus. Kan? 2,000. iPhone 1,000, 11,000, 10,000. kau rembat je iPhone dia tu. Dia pakai iPhone kan? Ya, dia sekarang pakai Android. Tapi iPhone dia tu tak tahu rosak apa. Maksud apa? Boleh kakak ada pakai ke? iPad tu. Wow, berat tu. Okay lah guys. Aku nak buat tip, aku tak nak pull up kat luar. Bisa aku pull up kan? Aku nak buat pull up. Sabar aku buat pull up kan? Okay fine. Tak payahlah apa benda kau pakai. Janganlah malu tu aku. Ha, ini orang tak malu tu kan? Benda-benda first video memanglah malu lah tu. Cringy tu first video. Yang du take first video pun cringy gila. Sekarang nak lama improve lah. Berat. Sekarang berpula pak. Aku nak tunjuk pula aku. Stop video ni. Bayar.
Oh, dah stop. Saya kau stop. Tak payah. Tak stop pun. Kita aku cut dia lah nanti. Apa tangan. Nampak kan semua? Nampak kan? Belakang aku pastikan semua nampak. Sisa kau tu kat tidur. Betul. Jangan lah, jangan. Ya. Betul. Kau akan main. Nampak? Nampak? Sudah. Nampak. Sepuluh. Five. 5 tu. Jadi aku resting ni aku cut lah. Berat tu. Sehari boleh buat 100 direct dia kata. Sembang tu, dia pull up pun tak boleh buat. Serius. Ha? Dia pull up pun tak boleh buat. Pull up boleh. Yelah sebab dia memang training push je. Dia training push je tu. Kiri rambut. Dah nak. Nak pergi mana? Pergi bagi Anda makan. Pergi tak beli Oh. aiskrim. Berat, Mak. Kau main-main. Hari ni kita nak pergi